Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Isu Semasa Rakyat. Sebelum kita mulakan, mohon tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan dan aktifkan loceng notifikasi untuk mengikuti setiap perkembangan terkini. Di saluran ini, kami membawakan analisis yang tenang, berfakta dan mudah difahami mengenai isu-isu semasa yang memberi kesan kepada masyarakat. Terima kasih kerana meluangkan masa. Mari kita mulakan. Rombakan kabinet ini menimbulkan perhatian apabila terdapat perbezaan ketara dalam nasib beberapa tokoh utama, khususnya apabila seorang menteri digugurkan sepenuhnya tanpa portfolio, manakala seorang lagi dikekalkan dalam jawatannya. Keadaan ini mencetuskan perbandingan dari segi prestasi, keutamaan kepimpinan serta pertimbangan strategik kerajaan. Pengguguran tanpa portfolio bukan sahaja memberi kesan terhadap individu terlibat, malah mencerminkan bentuk pengorbanan politik dalam usaha menyeimbangkan keperluan dalaman kerajaan. Selain itu, penyenaraian awal kabinet menunjukkan kesinambungan kepimpinan tertinggi apabila Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri dikekalkan. Walau bagaimanapun, perubahan berlaku pada beberapa jawatan penting seperti Menteri Wilayah yang mencerminkan penstrukturan semula pentadbiran. Pelantikan individu bukan melayu ke jawatan tertentu turut menimbulkan perbincangan dari sudut persepsi awam, khususnya berkaitan sensitiviti kaum dan penerimaan masyarakat terhadap komposisi kabinet. Rombakan ini juga menyaksikan penubuhan portfolio baharu yang memberi tumpuan khusus kepada Sabah dan Sarawak. Pewujudan kementerian ini menunjukkan pengiktirafan terhadap kepentingan politik dan pembangunan wilayah Borneo dalam struktur persekutuan. Pelantikan tokoh tertentu ke jawatan ini dilihat sebagai usaha memperkukuh hubungan pusat negeri serta memastikan isu pembangunan wilayah diberi perhatian yang lebih tersusun. Dalam aspek hal ehwal agama, rombakan kabinet melibatkan pertukaran kepimpinan apabila menteri sedia ada digantikan dengan tokoh baharu. Pelantikan ini membawa bersama persoalan berkaitan latar belakang, pengalaman dan peranan sebagai senator yang secara tidak langsung mempengaruhi persepsi terhadap keupayaan pentadbiran kementerian berkenaan. Perubahan ini mencerminkan usaha kerajaan untuk menyusun semula kepimpinan kementerian strategik yang berkait rapat dengan sensitiviti agama dan kepercayaan masyarakat. So cerita kita hari ini adalah kenapa Fadlina, orang harapkan Fadlina yang out. Kan, Fadlina yang out. Tapi sekali Zaliha yang out. Kenapa Zaliha dia out bukan Fadlina? Kan, Zaliha daripada menteri paling kanan KKM, naik, bukanlah naik, ialah sama level lah, naik kepada menteri wilayah. Tiba-tiba sekarang no portfolio, zero. Kalau diturunkan pun okey lagi lah, taklah juga okey. Tapi terus nothing tuan-tuan, zero, nothing. Dan hari itu sebenarnya setiausaha politik dia baru dilantik. Setiausaha politik dia baru dilantik. Baru dilantik dalam beberapa bulan yang lepas. Saya baru mengucapkan tahniah kepada setiausaha politik dia yang baru. Baru je. Kan? Sekarang ni sudah tak ada apa. So dia kemas pejabat dan dah balik dah. Dah balik dah. Right. So saya bacakan dulu apa kabinet yang ada sekarang ini. So kita pun mengetahui, tapi saya just refresh saja so that kita will be on the same page dalam bercerita tentang perkara ini. Baik, Perdana Menteri sebagaimana yang kita ketahui, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri 2 kekal. Menteri Undang-Undang juga kekal dan Timbalan juga kekal. Tetapi yang bertukar sekarang ialah Menteri Wilayah Hana Yoh dan juga Timbalan Menteri Loh Su Fui. Ini pun menjadi satu kontroversi juga tuan-tuan, apabila dua jawatan ataupun jawatan menteri wilayah diberikan for the first time kepada, not first time sebenarnya, sebelum ni pernah ada. Orang je tak pernah tahu kan. Kepada non-Malay. Actually sebelum ni ada je kepada non-Malay. So is that an issue is? Sebenarnya tak, tapi adalah orang mainkan isu ni. Dan ada sebenarnya ada orang mainkan isu ni. Tak ada apa. Kita teruskan dulu. Portfolio baru Menteri Sabah dan Sarawak akhirnya diwujudkan. Iaitu Menteri Sabah dan Sarawak akhirnya diwujudkan, atau ialah kalau kita panggil Menteri Borneo lah kan, Menteri Sabah Sarawak, dan menterinya tidak ada timbalan, menterinya adalah Mustafa Sa'mud yang sebelum ini adalah timbalan Menteri Kementerian Pengajian Tinggi KPT.
Saya kata bahawa Mustafa Samud akan naik. Cuma saya tak sangka. Saya kata akan naik, cuma saya tak sangka dia akan naik kepada satu portfolio baru, satu kementerian baru. Yang tu saya tak sangka. Tetapi saya kata Mustafa Samud akan naik. Okey. Kemudian hal ehwal agama, saya kata Naim kena tukar. So akhirnya Naim ditukar. Alhamdulillah Naim telah ditukar. Dan saya kata hari tu Dr. Mazhar akan naik jadi menteri. Sebenarnya saya tahu Dr. Mazhar tak akan naik. Even kalau dia ditawar pun I don't think dia nak. Tetapi sebenarnya itu adalah satu strategi tekanan. So paling kurang saya kata timbalan dia akan naik. Betul, timbalan dia naik, iaitu Dr. Zulkifli. Bukan ahli mana-mana parti. Dia adalah senator yang dilantik, tidak bertanding di mana-mana parlimen. Dia senator yang dilantik dan disambung senatorship dia dan dinaikkan menjadi menteri penuh. Tetapi yang menjadi sekarang ini pertikaian ataupun perbahasan adalah apabila tiba-tiba Perdana Menteri melantik seorang ustazah bernama Marhamah Rosli. Bagi siapa yang tidak mengikuti cerita Zara ataupun mungkin ambil cerita Zara tu pengetahuan dia macam tu je, Marhamah Rosli ni, Ustazah Marhamah Rosli ni antara orang Sabah adalah antara yang pada masa itu vokal untuk menyuarakan isu Zara ini. So kenapa dia dilantik? Okey, nanti kita akan pergi dan timbul sekarang ini skrut mempersoalkan tentang Marhamah Rosli ni. Dikatakan dia seorang scammer, dikatakan dia mengutip duit untuk Zara tapi tak pernah audit. So benda-benda macam tu timbul sekarang ini. I'm not saying yes, I'm not saying no. I'm just saying sekarang ini itu yang ada, yang sekarang ini kita nak kena hadapi. Okey. Saya bertanyakan kepada Paul, saya nak tanya dulu kepada Paul. Adakah anda puas hati kepada rombakan kabinet ini? Ya, tidak. Okay. Soalan simple je. Okay. Adakah anda berpuas hati terhadap rombakan kabinet ini? Ya atau tidak? Dan nyatakan komen anda di bawah. Kalau puas hati, cakap puas hati. Kalau tak puas hati, cakap tak puas hati. Okey, kita teruskan. Baiklah. Setakat itu dahulu untuk video kali ini. Jika puan-puan dan tuan-tuan merasakan perkongsian ini bermanfaat, mohon tekan butang like dan subscribe sebagai tanda sokongan. Jangan segan untuk meninggalkan pandangan atau komen di ruangan bawah. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Terima kasih.